Kalau pada kohort pertama lah, iaitu batch Mira lah kan. Okey, hanya satu bidang sahaja yang ditawarkan, iaitu bidang teknologi kejuruteraan awam. So pelajar di Polisas mereka akan belajar berkisahkan berkenaan awam sahaja. Tetapi penambahbaikan ataupun kita telah membuka banyak bidang kepada pelajar kita, di mana Polisas telah menawarkan ketiga-tiga bidang lah, merangkumi bidang awam, literate dan juga mechanical. Jadinya pelajar semester 2, maafkan saya, belajar intake batch yang kedua dan juga batch akan datang nanti mereka boleh memilih lah mana-mana yang ada, mana pilihan yang ada di Polisas. Pilihan option yang ada lah. Yes, option yang ada lah, sebab kita telah mengembangkan option yang ada daripada 1 kepada 3 berkenaan dengan kebolehpasaran graduan asasi kita kohort yang pertama. Kohort kedua tak boleh nak bagi data lagi sebab final pun tak lagi. Okey, bagi kohort yang pertama 95 orang pelajar kita alhamdulillah mendapat tempat di M-Tun. Okey, so apa tu M-Tun tu? Ramai tak tahu M-Tun. Sabar, M-Tun apa tu? Satu-satu mendapat tempat di M-Tun dan 62 orang mendapat tempat atas pilihan pertama mereka. Jadi kat sini saya dah boleh bagi tahulah apabila pelajar kita orang kata membuat program asasi kat sini dah, sebenarnya ia memberi orang kata peluang yang luas lah untuk sambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda pada pilihan utama mereka. Sebab kat sini kita dah Polis Syawawa dan Mira kan. Dan juga tak mustahil lah, sebab tu kalau kita tanya kita punya alumni ramai dapat pointer 3.50 ke atas. Alhamdulillah. Studio, ke hati penyanyi.